Nak pergi ride dulu. Nampak smart guys. Brum brum brum. Hai, Assalamualaikum. Bertemu aku lagi dalam sesi unboxing. Ya. Ini barangnya guys. Para rider yang mana kurang minat pakai sarung kepala tu kan, boleh pakai ini pada helmet anda. Tak ada pakai visor kan. Gantikan visor dengan ini guys. Ini bahagian dalam dia guys. Selesa bila anda pakai guys, dia akan menjaga kulit anda daripada terhantuk dan bahagian-bahagian plastik yang terkena muka anda sehingga mendatangkan bekas di bahagian wajah anda. Ada angin masuk guys di bahagian atas ini ya. Mata anda tidak akan keluarkan peluh yang banyak. Ada bahagian angin masuk bila anda ride di atas motor. Jom kita pakai. Ni bawa main pinball pun best ni. Macam ni guys bila pakai. Kejap aku pergi ambil helmet. Kadang ada orang jenis tak suka pakai visor kan. Pakai je punya cap visor ni kan. So bila pakai pada helmet jadilah seperti ini guys. Tutup visor pun boleh, buka visor boleh. Laluan udara kat sini, dekat sini, kat sini. So anda tak berapa nak gimas nak pakai lah. Bahagian full memang nampak bahagian side mirror dan meter motor anda sebab dia besar guys. Aku beli bahagian color silver guys dan banyak color-color lain lagi guys. Dan harga dia sangat-sangat murah guys. Bawah RM10 dulu. Face mask dan spek mata sebegini boleh mencapai harga ratusan ringgit guys. Sekarang harga bawah RM20 pun sudah dapat guys. Bila anda tak nak pakai bahagian mulut ni guys, boleh buka guys. Tinggalkan spek mata ini untuk jadikan spek mata geng-geng motocross dan geng-geng scrambler. Lepas tu tinggalkan spek mata ini. Ini boleh simpan, boleh basuh lah. Kan bahagian mulut ni busuk lah. Ada bahagian span dan bahagian laruan udara guys. So ini semua ni 3 bahagian lubang ini bahagian lubang udara. Jika anda berminat dengan face mask untuk para bikers dan geng-geng aktiviti outdoor ini, sila tekan di beg kuning. See you to the next video. Bye bye.